Sejak dari zaman Rasulullah lagi, masjid telah berfungsi sebagai pusat masyarakat yang pelbagai. Bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, pentadbiran, sosial, ekonomi dan perbincangan isu ummah. Sebaik tiba di Madinah, pertama dilakukan oleh Rasulullah ialah membina sebuah masjid. Inilah rentetan kepada pembinaan Masjid Nabawi, lambang penyatuan umat Islam. Tidak terhad kepada solat berjemaah, ibadah dan acara keagamaan. Ia menjadi tempat baginda menyampaikan wahyu dan ilmu, membincangkan dasar negara, strategi perang dan perbincangan serta penyelesaian masalah ummah. Bukan itu sahaja, masjid juga menjadi tempat untuk umat Islam berkumpul, membincangkan pelbagai isu sosial dan masyarakat, membina kekuatan komuniti serta memperkembangkan ekonomi umat Islam. Kesemua ini membuktikan bahawa sejak dahulu lagi, masjid ini telah berfungsi sebagai aktiviti utama dan pusat kegiatan bagi kehidupan seharian masyarakat. Dalam menghayati roh dan jiwa sebenar masjid, kembara kali ini telah tiba di sebuah masjid yang terletak di Bandar Baru Bangi. Sekarang kita berada di Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi. Okey, masjid ini sangat istimewa. Lihatlah di belakang saya ada kedai gunting rambut Hasanah, ada pasar mini, ada tempat jualan untuk kelengkapan harian, juga busana muslim yang menawan, ada kafe Al-Hasanah, tempat cuci kereta dan sebagainya. Dan yang paling istimewa juga, ada ruang untuk majlis pernikahan. Masjid Al-Hasanah sangat konsisten untuk dakwah dan juga hampiri masyarakat secara dalam talian dan juga di luar talian. Dan mereka sangat aktif di laman sosial, di Facebook terutamanya. Memang ada paparan kuliah yang sangat menarik dan melengkapkan lagi perbincangan yang kita sembang, nak sembang ni tak puas dalam masjid, kita sembang luar pagar masjid. Itulah dia tajuk podcast yang membincangkan pelbagai isu masyarakat. Ada tokoh-tokoh yang diundang dengan pengalaman mereka berkongsi untuk meniupkan semangat juga roh untuk berjuang demi agama Islam yang tercinta. Segalanya bermula di masjid yang amat istimewa. Dan untuk maklumat anda, sekarang ini memang rancak dilakukan, iaitu proses untuk kita meraih wakaf pada anda semua untuk projek pemulihan fasa 2 Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Pastikan di sana memang rancak dilakukan kerja untuk pemulihan bagi memantapkan lagi operasi masjid ini, dan semoga wakaf anda memberikan samah akhirat yang bermakna. Inilah seruan untuk kita semua kerana Baitullah ataupun rumah Allah adalah tanggungjawab kita bersama. Ayuh, kita berinfak.